Macam ni lah cara kita nak kumpulkan, nak cari maklumat waktu zaman dulu-dulu. Sekarang ni kita dah ada kemudahan teknologi untuk kita cari bahan digital. Apa itu bahan digital? Bahan digital ni merujuk kepada kandungan yang disimpan, diproses, kemudian disebarkan kepada pelbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok ataupun Facebook. Bahan digital boleh berupa teks, gambar, video, audio, animasi atau kombinasi berbagai jenis elemen media. Bahan digital memiliki kepentingan yang sangat-sangat besar dalam pelbagai aspek kehidupan. Tapi yang paling utama dalam pendidikan negara. Sebab apa? Sebab kita nak negara Malaysia ni sama maju dengan negara-negara lain. Terutamanya negara Jepun yang sangat terkenal dengan kecanggihan teknologi dan pendidikan mereka yang berkualitas. Sekarang ni, tahu tak apa kepentingan bahan digital untuk kita semua? Jom saya kongsikan. Kepentingan bahan digital dalam pendidikan negara merangkumi 4 perkara. Pertama, akses yang mudah. Seperti yang kita semua tahu, bahan digital boleh diakses oleh sesiapa sahaja di serata dunia selagi mana ada capaian rangkaian internet. Hal ini membolehkan kita mendapat maklumat terkini seperti berita dengan pantas. Selain itu, kita boleh mendapatkan maklumat yang padat secara efisien berbanding menggunakan bahan fizikal yang juga boleh disimpan dalam storage awan. Yang kedua, kita dapat menjimatkan kos dan sumber daya. Berbanding dengan bahan fizikal seperti buku teks dan buku nota, bahan digital membolehkan kita menjimatkan kos pengeluaran cetakan buku dan mesra alam sebab kita tak perlu susah-susah pergi sana, pergi sini semata-mata nak tebang pokok untuk menghasilkan kertas. Yang ketiga pula, kita dapat pendidikan dan pembelajaran jarak jauh. Pada zaman Perintah Kawalan Pergerakan, kita dapat belajar atas talian, ada webinar pembelajaran dan video-video di media sosial yang penuh dengan ilmu. Hal ini sangat penting untuk kita mewujudkan akses pendidikan yang inklusif yang dapat diakses oleh sesiapa sahaja tidak kira masa di mana jua. Dan terakhir sekali, yang keempat, bahan digital ini interaktif. Ia menggalakkan murid-murid untuk berfikir secara kritis dan mengekspresikan kreativiti mereka melalui penghasilan poster infografik, menulis blog atau membuat podcast. Apa kelebihan guna e-Bizpen berbanding kertas? Oh, yang ni senang guna. Dia macam nak padang tu senang. Lepas tu dia macam senang lah nak guna. Kalau kertas, dia macam banyak lagi lah masa. Macam nak padam-padam tu. Kalau warna tu? Warna ni paling senang. Bila pulang rumah, dia boleh gunakan laptop, komputer, gadget untuk melakukan kerja-kerja rumah dia. Dan membuat, membuat carian dalam internet ke apa sekarang orang sebut sekarang ni kan. Macam mana interaktif di dalam kelas itu sangat penting dan kita memfokuskan kepada proaktifnya anak-anak dalam memperkasakan digitalization. Kita dah dapat lihat betapa besar impak bahan digital berikan untuk mengembangkan lagi potensi murid dan struktur pendidikan negara. Kita perlu bergerak seiring bersama-sama menjayakannya sesuai dengan dasar pendidikan digital yang telah dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada 28 November tahun 2023. Semoga Malaysia terus kekal berdaya saing dan menjadi antara negara hebat dalam pendidikan digital. Bye!